Sebab orang Amerika terkejut melihat Rashid, adakah orang Malaysia tidak pandai mengira? Di tengah Kuala Lumpur yang bermandikan cahaya pada waktu malam, Emma Johnson berdiri kaku. Dia baru sahaja tiba dari Amerika Syarikat dan kini sedang berdiri di hadapan kaunter juruwang sebuah restoran keluarga yang disyorkan oleh rakannya. Di tangannya tergenggam sehelai kertas kecil resit bayaran makanan. Emma meneliti angka-angka pada resit itu dengan teliti, lalu tanpa sedar dia berbisik perlahan, tiada ruangan untuk tip? Pada resit itu hanya harga makanan yang tertera dengan jelas, tiada sebarang caj lain. Bagi Emma yang terbiasa dengan budaya di Amerika, memberikan tip tambahan untuk perkhidmatan yang diterima adalah satu kelaziman. Apatah lagi setelah menerima layanan yang begitu sopan dan mesra, tetapi tiada langsung ruang untuk menghargainya pada resit itu. Pada saat itu, satu fikiran melintas di benaknya. Adakah orang Malaysia cuba menipu pelancong asing? Pekerja di kaunter masih tersenyum ramah dan menunduk hormat, tetapi di dalam hati Emma penuh dengan tanda tanya. Kenapa di Malaysia tidak perlu memberi tip? Apakah rahsia yang tersembunyi di sebalik budaya restoran di negara ini? Kisah pencarian jawapan ini sebenarnya telah bermula sejak Emma melangkah keluar dari pesawat. Emma Johnson ialah seorang pemain bola keranjang profesional dari Amerika Syarikat. Dia berlatih gigih berjam-jam setiap hari dan mengawal pemakanannya dengan ketat. Menguruskan angka-angka seperti peratusan otot dan lemak badan serta menyesuaikan diet untuk setiap perlawanan adalah rutin hariannya. Baginya, melancong ke luar negara adalah satu kemewahan. Walaupun sering mengembara ke seluruh dunia untuk bertanding atau menjalani latihan, dia jarang sekali berpeluang untuk benar-benar menikmati percutian. Lawatannya ke Malaysia kali ini adalah sebuah pengembaraan kecil baginya. Semuanya bermula daripada ajakan rakan-rakannya, terutamanya seorang rakan yang sangat meminati Malaysia. Rakannya itu sering bercerita dengan penuh semangat, restoran di Malaysia sangat berbeza daripada di Amerika. Makanannya pelbagai dan yang paling penting, semangat perkhidmatan mereka luar biasa. Setiap kali mendengarnya, hati Emma bagai dicucuh api semangat. Apakah yang dimaksudkan dengan semangat perkhidmatan itu? Jika sekadar layanan yang sopan dan lemah lembut, restoran mewah di Amerika juga menawarkannya. Tetapi rakannya bertegas bahawa ia tidak dapat ditandingi. Kalau begitu, dia harus membuktikannya sendiri. Itulah yang mendorongnya untuk datang ke Malaysia. Namun, di dalam hati Emma masih terselit sedikit kerisauan. Di Amerika, kualiti perkhidmatan dicerminkan melalui jumlah tip. Layanan yang baik akan dibalas dengan bayaran yang lebih tinggi, satu sistem yang difahami semua. Dia beranggapan bahawa di restoran Malaysia juga, dia perlu menyediakan wang tip. Apatah lagi apabila mendengar bahawa orang Malaysia sangat teliti dan prihatin, dia semakin bimbang jika mereka mengharapkan tip yang tinggi. Namun ada satu lagi perkara yang membuatkan hatinya berdebar-debar, reputasi makanan Malaysia yang sihat dan lazat. Menu yang banyak berasaskan ikan dan sayur-sayuran sangat sesuai untuk seorang atlet sepertinya. Berbanding dengan makanan Amerika yang seringkali tinggi kalori, peluang untuk menikmati hidangan yang sihat dan menyelerakan amat mengujakannya. Dengan perasaan bercampur baur antara jangkaan dan kebimbangan, lawatan pertamanya ke Malaysia terasa seperti sebuah pengembaraan yang istimewa. Sebaik sahaja pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA, di tengah gemerlapan lampu kota, dia dan rakan-rakannya terus menuju ke sebuah restoran keluarga. Sebaik sahaja pintu restoran dibuka, kedengaran suara ceria menyambut serentak, "Selamat datang." Emma terkemam seketika. Di Amerika, jarang sekali dia disambut dengan suara yang begitu lantang dan mesra. Di restoran mewah, mungkin ada sapaan ringkas, tetapi di restoran rangkaian biasa, suasana yang penuh bertenaga seperti ini hampir mustahil untuk dirasai. Dia mengikuti rakan-rakannya ke meja dan apa yang dilihatnya adalah sebuah ruang yang tidak pernah dibayangkannya. Perkara pertama yang mengejutkannya ialah kepelbagaian jenis tempat duduk. Bukan sahaja meja biasa, tetapi ada juga tempat duduk sofa untuk keluarga, kaunter untuk yang datang bersendirian dan juga zon duduk bersila ala Melayu. Restoran itu seolah-olah direka agar setiap pengunjung dapat mencari sudut yang sesuai untuk diri mereka.
Salah seorang rakannya memberitahu, di sini, keluarga yang ada anak kecil pun selesa. Laluan cukup luas untuk kereta sorong bayi, malah ada sudut permainan untuk kanak-kanak. Emma mengangguk kagum. Walaupun di Amerika ada restoran keluarga, jarang sekali ada yang begitu teliti dalam perincian sekecil ini. Setelah duduk, dia perasan lebih banyak lagi perincian yang teliti. Lantainya dilapisi permaidani lembut yang menyerak bunyi tapak kaki dan dentingan pinggan. Dinding dan kerusi menggunakan toner warna kuning dan kuning air mewujudkan suasana yang hangat dan menenangkan, seolah-olah sedang berada di ruang tamu rumah sendiri. Yang paling penting, terdapat sekatan luksina di antara meja, jadi tidak perlu risau tentang pandangan orang sekeliling. Begini lebih peribadi, boleh makan dengan tenang, bisik Emma perlahan. Sebagai seorang atlet, dia sudah terbiasa menjadi tumpuan penonton dan media. Oleh itu, perasaan privasi seperti ini terasa sangat menyegarkan. Apabila dia melihat sekeliling, dia nampak pelbagai golongan pelanggan, keluarga, ahli perniagaan dan individu yang duduk membaca buku seorang diri. Masing-masing meluangkan masa di ruang yang selesa untuk mereka, satu pemandangan yang kelihatan begitu semula jadi. Di Amerika, jenis pelanggan di sesebuah restoran biasanya ditentukan oleh suasana restoran itu sendiri. Restoran keluarga hanya untuk keluarga, manakala ahli perniagaan akan ke kafe atau bar. Jarang sekali melihat pelbagai golongan berkumpul di satu tempat seperti ini. Apa yang lebih mengagumkannya ialah keprihatinan terhadap alam sekitar. Lampu di dalam restoran tidak terlalu terang dan di sailing terdapat kipas besar berputar perlahan untuk mengekalkan suhu yang selesa. Ini bukan sekadar tempat untuk makan, Emma dapat merasakannya. Tempat ini bukan sahaja mesra kepada pengunjung tetapi juga mesra alam. Baginya yang sentiasa mengambil berat tentang tubuh badannya, falsafah ini membuatkannya berasa sangat terhubung. Apabila mereka duduk di meja, seorang pelayan datang membawa air sejuk dan tuala sejuk sambil menunduk hormat dengan senyuman. Gerak jerinya sopan tetapi tidak keterlaluan, memberikan rasa selamat. Ini sangat berbeza dengan gaya layanan di Amerika, di mana pelayan seringkali datang berbual dengan penuh semangat. Selain itu, rakannya memberitahu bahawa di Amerika, air minuman biasanya perlu dibayar, tetapi di sini ia diberikan secara percuma dan boleh diisi semula pada bila-bila masa. Emma terkejut. Betul ke percuma? Apabila melihat rakannya mengangguk sambil tersenyum, dia merasakan satu lagi perbezaan budaya. Suasana di sini terasa begitu menenangkan, bisiknya, sambil merasa sangat selesa dengan layanan ala Malaysia. Dia sekali lagi terkejut apabila membuka buku menu. Buku menu yang tebal itu dipenuhi dengan gambar-gambar makanan yang tersusun rapi, memudahkan gambaran tentang hidangan tersebut. Di Amerika, kebanyakan menu hanya dipenuhi teks, menyukarkan proses memesan di restoran yang tidak biasa dikunjungi. Pelanggan terpaksa mencari gambar di internet terlebih dahulu atau bertanya kepada pelayan. Tetapi di sini, gambar-gambar dipersembahkan dengan cantik. Walaupun ada halangan bahasa, tidak perlu risau sama sekali. Emma membelik setiap halaman menu dengan teruja. Bukan sahaja ada nasi lemak atau char kway teow, tetapi juga burger, spaghetti dan pelbagai masakan Cina. Terdapat juga halaman menu istimewa mengikut musim, menjadikan proses memilih makanan 2 kali lebih menyeronokkan. Di sudut menu terdapat maklumat nutrisi dan kalori, sangat berguna bagi orang yang mementingkan kesihatan sepertinya. Set ikan siakap bakar, nasi campur asam pedas, ikan masak lemak cili api, semuanya kaya dengan protein, vitamin dan mineral. Ia adalah menu idaman bagi seorang atlet sepertinya. Apabila rakannya berkata, di Malaysia menu ikan ini biasa sahaja, Emma menggelengkan kepala tidak percaya. Di Amerika, ikan selalunya hanya terdapat di restoran mewah. Dapat menikmati hidangan ikan pada harga yang berpatutan, malah dalam bentuk set lengkap dengan nasi dan lauk pauk lain, terasa seperti mimpi. Dengan harga macam ni, sesiapa pun boleh jumpa makanan kegemaran mereka. Sihat dan seimbang pula tu. Emma terkeluar kata-kata itu kerana terlalu kagum dan teruja. Akhirnya, matanya tertumpu pada satu menu. Set nasi ikan bakar bersambal. Warnanya ceria. Isi ikan yang kelihatan lembut dihidangkan bersama ulam-ulaman segar yang berwarna-warni. Di dalam mangkuk kecil, ada sayur campur dan juga semangkuk sup jernih yang panas.
Hanya dengan melihat gambar, dia dapat merasakan tubuhnya akan menerima sesuatu yang berkhasiat. Sihat dan berwarna-warni, inilah hidangan yang aku cari. Saya nak yang ini, Emma membuat keputusan serta-merta. Semasa meneliti menu, dia perasan ada sebuah skrin kecil di sudut meja. Rakannya menjelaskan, kita boleh pesan makanan guna skrin sentuh ni. Mata Emma terbeliak. Di Amerika, memesan makanan bermakna memanggil pelayan dan membuat pesanan secara lisan. Jika masa tidak kena tunggu. Pada waktu puncak, ia boleh menjadi sukar. Tetapi di sini, hanya perlu sentuh skrin pada bila-bila masa yang sesuai. Senangnya, tak perlu tahu bahasa pun boleh pesan. Tengok gambar dan tekan butang sahaja, kata Emma dengan kagum sambil menyentuh skrin dengan jarinya. Dia memilih set ikan bakar dan menambah pesanan minuman refill atas cadangan rakannya. Apabila mendengar penjelasan bahawa dia boleh minum sepuasnya dengan hanya beberapa ringgit, dia menekan butang pengesahan dengan ragu-ragu. Kemudian, kedengaran bunyi perlahan beserta mesej pesanan diterima. Tidak perlu memanggil pelayan membuatkan dia berasa seolah-olah mengalami sedikit sentuhan masa depan. Jom ambil air, ajak rakannya. Emma pun bangun. Apabila tiba di kaunter yang dipenuhi mesin minuman dan jak kaca, dia sekali lagi terpegun. Ada jus oren, teh ais, teh hijau, malah kopi yang baru dibancuh dengan aroma yang harum. Pilihannya lebih banyak daripada yang dijangkakan dan semuanya tersusun bersih. Ini makam drinks bar, bisik Emma. Di negaranya, sistem layan diri yang membenarkan pelanggan memilih minuman dengan bebas seperti ini jarang ditemui. Walaupun ada perkhidmatan minum sepuasnya, jenis minuman biasanya terhad dan kawasan sekitar mesin minuman mudah menjadi kotor. Tetapi di sini, walaupun ramai pelanggan, lantai dan kaunter tetap bersih, seolah-olah ia adalah sebuah infrastruktur kecil yang dijaga dengan baik. Emma tersenyum sambil memegang gelas teh aisnya. Dapat memilih dan menuang minuman sendiri menjadi satu keseronokan kecil. Tak sangka harganya cuma beberapa ringgit, bisiknya kepada rakannya. Dia sudah cukup kagum dengan air kosong percuma. Kini dia boleh memilih minuman kegemarannya dengan bebas. Ia seolah-olah sistem bekalan air awam yang boleh diakses oleh semua secara saksama di tempat yang begitu dekat, membuatkannya sangat terkesan. Tidak lama kemudian, aroma wangi dari dapur mula menusuk hidung. Makanan yang tiba di meja ialah set ikan bakar yang dipesan oleh Emma. Pelayan meletakkan dulang dengan perlahan agar tidak berbunyi lalu berkata, "Makanan dah sampai, Cik," sebelum menunduk hormat dan berlalu pergi. Kesopanan dalam setiap gerak jeri membuatkan Emma duduk tegak tanpa sedar. Di atas meja terhidang ikan bakar berwarna keemasan yang menyelerakan. Di sebelahnya ada ulam-ulaman segar berwarna hijau dan sambal belacan yang kontras warnanya, kelihatan seperti sebuah lukisan. Selain itu, ada sup jernih dengan tauhu dan nasi panas yang mengeluarkan aroma wangi. Macam karya seni di muzium, kata-kata Emma membuatkan rakannya tersenyum. Di Amerika, makanan seringkali dilonggokkan di dalam pinggan besar untuk memuaskan hati pelanggan dengan kuantitinya. Tetapi di sini, setiap hidangan diletakkan di dalam bekas yang berbeza dengan teliti. Walaupun kuantitinya tidak banyak, ia mampu mengisi mata dan hati. Ini sangat mengagumkannya. Dia mengambil sudu dan garfu lalu menyuap isi ikan ke dalam mulut dengan cermat. Rasa masin yang ringan dan aroma rempah ratus tersebar di seluruh mulut. Rasanya tidak terlalu kuat, membolehkan rasa asli ikan itu menyerlah. Ia sangat berbeza dengan rasa pekat yang biasa dinikmatinya di restoran Amerika. Ini kali pertama aku rasa keenakan yang begitu halus. Kejutan pada mulanya perlahan-lahan bertukar menjadi kekaguman yang membahagiakan. Dia mencuba sup jernih. Rasa sup yang lazat meresap ke seluruh mulut. Apabila menghirup kuahnya, dia merasakan kehangatan meresap ke dalam badan. Walaupun setiap hidangan tidak banyak, secara keseluruhannya ia memberikan rasa kenyang yang pas. Mungkin kerana kuantiti yang tidak berlebihan membolehkannya menikmati setiap rasa dengan sepenuhnya. Kualiti lebih penting daripada kuantiti. Inilah falsafah makanan Malaysia, fikir Emma. Di Amerika, makan selalunya bertujuan untuk mengenyangkan perut. Tetapi di sini, dia merasa lebih puas daripada sekadar kenyang.
Keindahan susunan pemilihan bekas dan kehalusan rasa, semuanya bergabung dengan sempurna seolah-olah sedang menonton sebuah persembahan di atas pentas. Apabila rakannya bertanya, "Macam mana? Sesuai untuk atlet kan?" Emma mengangguk laju. Ikan yang tinggi protein dan mudah dihadam, sayur-sayuran yang kaya dengan serat dan vitamin serta kaedah masakan yang rendah lemak. Semuanya mempunyai keseimbangan nutrisi yang sempurna untuk kehidupannya sebagai seorang atlet. Kalau dapat makan macam ni setiap hari, prestasi aku pasti lebih baik. Dalam kata-katanya, bukan sahaja ada rasa terkejut, tetapi juga sedikit harapan. Bagi Emma, set makanan Malaysia ini bukan sekadar hidangan, tetapi satu penemuan nilai-nilai baharu. Ketika sedang asyik berbual dengan rakan-rakannya selepas separuh makan, Emma menjadi begitu teruja dengan pengalaman makanan pertamanya sehingga dia terlebih gerak isyarat. Tiba-tiba tangannya tertepis gelas menyebabkan air sejuk tumpah membasahi meja. Alamak! Emma segera bangun, memeriksa sama ada beg tangannya basah, hujung buku menu juga turut basah. Dia menjadi cemas, tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Rakannya dengan tenang menunjuk ke sudut meja. "Jangan risau. Tengok tu, ada butang. Cuba tekan." Di sudut meja ada sebuah butang kecil. Emma tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak pernah mendengar tentang cara memanggil pelayan hanya dengan satu butang. Di Amerika, untuk memanggil pelayan perlu mengangkat tangan atau menunggu sehingga bertentang mata. Jika waktu sibuk, mungkin tiada siapa yang perasan. Dengan ragu-ragu, dia menekan butang itu. Tidak sampai beberapa saat, seorang pelayan bergegas datang dari dalam. "Boleh saya bantu, Cik?" tanya pelayan itu dengan nada yang tenang. Apabila Emma menjelaskan situasinya, pelayan itu menjawab, "Baik, Cik," lalu segera membawa kain bersih dan mula mengelap air yang tumpah dengan cekap. Menu yang basah digantikan dengan yang baru dan pelayan itu juga membantunya mengelap beg tangannya dengan cermat. Kepantasan dan ketepatan dalam mengendalikan situasi itu membuatkan Emma hanya mampu melihat dengan kagum. "Kalau di Amerika nak cari pelayan pun dah satu hal," bisiknya dengan nada bercampur kagum dan terharu. Pelayan itu tetap tersenyum dan berkata, "Ini air yang baru ya, Cik," sambil meletakkan gelas bersih di atas meja dengan perlahan sebelum menunduk hormat. Emma merasa hatinya hangat. Walaupun itu kesilapannya, pelayan itu tidak menyalahkannya dan datang membantu secara semula jadi. Dia mula memahami maksud sebenar semangat perkhidmatan. Di sini, sistem dan hati nurani manusia bekerja seiring, fikir Emma sambil minum airnya dengan tenang. Setelah selesai makan, Emma berasa sangat puas. Tetapi apabila dia membuka halaman terakhir menu, matanya terpaku. Halaman itu dipenuhi dengan pencuci mulut yang berwarna-warni. Aiskrim, puding, sago gula Melaka dan buah-buahan bermusim. Semuanya kelihatan comel dan menyelerakan sehingga sukar untuk ditolak. Pencuci mulut di Amerika biasanya bersaiz besar dan sangat manis, menghabiskannya terasa seperti satu cabaran. Tetapi di sini, setiap pencuci mulut bersaiz comel dan kelihatan menarik. Malah, ada penerangan seperti rendah kalori, tinggi vitamin atau kaya serat. "Pencuci mulut pun fikirkan kesihatan," kata Emma. Rakannya ketawa. "Ya, restoran di Malaysia sangat mementingkan keseimbangan nutrisi. Atlet pun boleh makan tanpa risau." Dia memilih untuk memesan aiskrim yogurt dengan buah-buahan campur. Di dalam mangkuk kecil yang komel, pelbagai buah-buahan segar berwarna-warni tersusun cantik, dihiasi dengan krim yogurt yang kelihatan menyegarkan. Apabila disuap ke mulut, rasanya manis sederhana dan kemasaman semula jadi buah-buahan merebak di mulut. Tidak terasa bersalah langsung memakannya. Sebaliknya, dia merasakan tubuhnya menerima khasiat yang baik. Pencuci mulut sebagai ganjaran tetapi masih dalam landasan penjagaan badan. Kekaguman itu menyelubungi hatinya dengan hangat. Di Amerika, pencuci mulut sering dianggap tidak sihat. Tetapi di sini, ia menjadi sesuatu yang menenangkan jiwa sambil tetap menjaga tubuh. Seolah-olah ia direka sebagai ganjaran yang sesuai untuk diri sendiri yang telah berusaha keras. Sambil menikmati pencuci mulut bersama rakan-rakannya, Emma sekali lagi menyedari bahawa tempat ini mempunyai falsafah yang lebih mendalam daripada sekadar sebuah restoran.
Ia adalah tempat yang menyokong kehidupan orang ramai, mengisi hati dan menerima semua orang. Restoran keluarga di Malaysia adalah umpama sebuah infrastruktur sosial kecil yang menopang masyarakat. Apabila tiba masa untuk membayar di kaunter, satu lagi ketegangan timbul di hati Emma. Di Amerika, mengira tip adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Apatah lagi kali ini pelayan telah membantunya dengan air yang tumpah. Tip 10% seperti biasa mungkin tidak cukup. Mungkin 15% atau 20%. Sambil berfikir, dia memeriksa wang di dalam dompetnya. Apabila tiba gilirannya, pelayan itu masih tersenyum ramah. "Terima kasih, Cik," katanya sambil menunduk hormat dan menghulurkan resit. Emma segera memeriksa jumlah bayaran. Pada resit itu hanya ada harga makanan, minuman refill dan pencuci mulut. Tiada langsung ruangan untuk tip. Dia menelitinya sekali lagi tetapi memang tidak ada. Jumlah keseluruhan sama seperti harga yang tertera di menu. "Tipnya?" tanya Emma tanpa sengaja. Rakannya yang berdiri di sebelah ketawa kecil. "Emma, di Malaysia kita tak perlu bagi tip. Caj perkhidmatan dah termasuk dalam harga." "Apa? Walaupun layanan sebaik ini?" Emma terkejut sehingga dia meneliti resit itu berulang kali. Di Amerika, tip adalah sumber pendapatan utama bagi pekerja restoran. Oleh itu, pelanggan mempunyai budaya untuk menilai perkhidmatan dalam bentuk wang. Tetapi di sini, sistem itu tidak wujud. Pekerja menerima gaji tetap dan layanan yang prihatin adalah sebahagian daripada tugas mereka. Apabila dia memandang pekerja yang sedang menunduk hormat kepada pelanggan lain, satu perasaan mula terbentuk di dalam hatinya. Tidak perlu memberi wang tambahan tetapi tetap menerima layanan yang datang dari hati. Apa yang dilihatnya bukanlah soal keuntungan tetapi semangat perkhidmatan yang lahir dari rasa bangga dan keikhlasan. Perkhidmatan bukan sekadar pertukaran wang, fikirnya sambil menggenggam resit itu erat. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Emma bertukar-tukar perasaan dengan rakan-rakannya. Perbualan mereka tidak lari daripada perbezaan antara negara mereka dan di sini, kebanyakan restoran keluarga di Amerika lebih mementingkan kecekapan, menu tidak banyak dan cara memasaknya ringkas. Hidangan utama biasanya kentang goreng dan burger dengan kelajuan menghidang dianggap sebagai nilai tertinggi. Perkhidmatan pula bergantung pada setiap pekerja. Jika pelanggan nampak seperti akan memberi tip yang banyak, pekerja akan lebih mesra. Jika tidak, mungkin hanya layanan asas yang diterima. Berbanding dengan itu, restoran keluarga di Malaysia mempunyai menu yang sangat pelbagai, makanan Melayu, Cina dan Barat. Setiap menu mempunyai kualiti yang konsisten kerana sistem dapur berpusat yang mengawal rasa. Semua pekerja dilatih untuk mempunyai standard perkhidmatan yang sama. Hasilnya, sesiapa sahaja yang datang akan mendapat pengalaman yang sama baik. Bagi Emma, ia seperti bermain sebagai satu pasukan. Jika perkhidmatan di Amerika yang bergantung pada individu diibaratkan seperti permainan solo, perkhidmatan ala Malaysia pula seperti pertahanan berpasukan di mana semua orang saling membantu. Dia teringat cerita daripada rakan-rakannya dari Korea dan Eropah. Di Korea, restoran keluarga selalunya mahal dan mewah. Di Eropah pula, waktu operasi pendek dan menu terhad. Ini sangat berbeza dengan gaya Malaysia di mana semua orang boleh mengaksesnya pada bila-bila masa. Jika direnung kembali, falsafah ini juga tercermin dalam reka bentuk ruang. Semuanya disediakan untuk semua orang yang datang, bukan untuk individu tertentu. Begitu juga dengan layanan pekerja. Sesiapa sahaja akan disambut dengan senyuman dan layanan hormat. Ini adalah bukti sesuatu yang telah berakar umbi dalam budaya Malaysia. Hak untuk menerima layanan yang baik dijamin secara saksama sejak dari awal lagi. Restoran di sini lebih mementingkan kebahagiaan hidup berbanding kecekapan. Daripada hanya mengejar keuntungan dan kecekapan, mereka mengutamakan keselamatan dan keselesaan orang ramai. Sikap ini serupa dengan penyelenggaraan infrastruktur seperti jalan raya atau kereta api. Walaupun kelihatan kurang efisien, ia tetap dijaga agar selamat digunakan dalam jangka masa panjang. Mungkin inilah falsafah masyarakat Malaysia secara keseluruhannya, fikir Emma. Lain kali, aku mesti bawa keluarga datang. Emma tersenyum kecil. Perjalanan ini bukan sahaja tentang mempelajari budaya makanan Malaysia, tetapi juga satu pengalaman menyentuh hati nurani masyarakatnya.
Layanan yang sopan dan lemah lembut yang tidak boleh diukur dengan wang. Ruang yang menerima semua orang secara saksama. Makanan yang prihatin terhadap kesihatan tubuh. Semuanya telah mengubah pandangannya. Di Amerika, resit mesti ada ruangan untuk tip. Itu adalah perkara biasa baginya. Sebab itulah pada mulanya Emma tertanya-tanya, adakah orang Malaysia tidak pandai mengira? Tetapi jawapannya sangat berbeza daripada yang dibayangkannya. Apa yang disangkanya sebagai satu penipuan rupa-rupanya adalah satu salah faham yang besar. Di sebalik keraguan adakah orang Malaysia tidak pandai mengira itu, tersembunyi semangat perkhidmatan sejati yang mampu membuatkan seluruh dunia kagum. Dan anda semua, bagaimana perasaan anda? Adakah anda berbangga dengan kekuatan budi bahasa yang tersembunyi di sebalik kehidupan seharian rakyat Malaysia? Terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Jika anda suka, sila tekan butang langgan dan suka sebagai tanda sokongan. Anda boleh tinggalkan komen di bawah. Jumpa lagi dalam video seterusnya.